kenapa aku buat bisnes, aku maju, buat orang lain rasa macam geram. Business fail. You say Yang firstnya tak ada kedai. Yang firstnya is just a lady who came up with this idea nak anu sabun ni. So we call it Cahaya. Cahaya. So lama kelamaan bila I dalam business, it's not funny already. Okay, here we go. You faham tak? Tiba-tiba you akan ada pressure from partners, from people around you yang akan buat you tension. Then I come to a realization yang kenapa aku buat business, aku maju, buat orang lain rasa macam geram. Okay. Aku tak kacau diorang. Yep. Yeah. You faham tak? Faham Then sangat. after that faham duit tu dah macam contoh dah makin tinggi amount dia. Dia dah jadi tak tentram dalam hati. Okay. Yes. Then I was thinking I need peace. Duit ni semua aku boleh cari. But then if it's coming and it's not giving me peace, otak aku sakit dek. Faham? Tak boleh. Pasal kita budak orang-orang naughty tau. Okay. Kita ni ungkal lazi sikit. You faham tak? Yeah. Bukan orang-orang yang baik-baik faham. Daripada cetak segi korang nampak pun faham So kita punya mental sangat low. Kita punya iman pun super low waktu tu. Okay. So I during the period yang tengah heavy with business, then it was COVID-19 kan. Okay. Terus satu malam tu I was thinking, besoknya terus I tell my partners yang semua Falisha, I'm leaving. I don't want this business Just like that, anymore. mendadak Just gitu macam you tu. just say. Yeah.